Maaf cik, tumpang sini boleh ke? Sekejap lagi sepupu saya turun. Dalam. Dalam mana? Dalam ni? Dalam kat pagar. Okey, baik. Pagar? Pagar mana? Sini je lah. Kat pagar? Oh, pagar. Sekejap lagi sepupu saya turun. Nak sekejap sekali lagi saya punya sepupu turun ambil makanan. Letak mana? Tadi luar kata letak pagar. Boleh? Sini? Oh, nama dia ada? Siti Anira Suhada. Anira. Tak pastilah. Lepas tu kalau dia tak ambil. Sekejap je. Saya dah call dia. Terima kasih. Hospital kalau buat parking. Penuh apa jalan. Penuh ha. Oh, panas. Sikit lagi. Yang penyek tu. Yang penyek. Kamu satu. Yang penyek, yang hal tu yang kat tepi tu dekat Negara. Ada dekat tepi tu ada ikan tak? Ada yang hal tu ikan tepi. Okey. Yang tu? Ke nak nasi ayam? Tak nak nasi ayam kat dia tu. Kat dia tu? Ada kan? Kat dia ada nasi ayam. Tak ada. Sebab dia tak ada nasi ayam. Yang hari tu saya beli nasi ayam tu sedap tak? Yang saya beli kosong. Tak sedap? Saya makan apa? Kat mana? Babu labak. Babu labak? Babu labak? Nasi ikan. Ikan kuli. Boleh? Boleh. Pakai dua-dua jalan. Tengok. Boleh. Yelah jalan lah. Bangun. Jalan try. Boleh tak? Okay. Selesa? Sabar dia tengah cari saiz. Selesa tak tu? Selesa. Okay tak? Okay. Okay. Tengok pusing. Nak tengok belakang tu. Okay. Dah bagi adik tu. 2. Okay. Aku pun mesti nak juga. Mana boleh kalah. Berapa tu? Ni. Banyak dah beli. 100 lebih 140 kan? Belahnya. Belagaknya. Macam banyak noh lah duit dia. Yelah tahan lama. Kita pakai harga yang lanyah tu kita betul lah. Hari tu saya dah cakap kan, beli kasut. Ayah cakap apa? Tak nak. Hari tu dia cakap dah beli kasut. Dia yang tak nak. Ni nak masuk mana ni? Ayah nak beli roti dalam tu ke? Allah.